Aduh, serabut lah. 24 jam kena reject dengan awek. Aduh, tak ada perempuan yang nak aku ke? Ke aku ni yang tak berguna tak ada perempuan? Doh, kau asal doh Riza. Muka kau macam broken, macam frustrated, macam stres. Kau putus cinta lagi ke? Ha? Ataupun kau kena tinggal lagi dengan awek kau? Ha? Cuba kau cerita sikit kat aku. Aduh, tak tahu doh. Aku tiba-tiba ni perempuan tak nak aku. Tiba-tiba dia reject, dia buang aku macam tu. Aku tak tahu apa salah aku, dosa aku terhadap perempuan tu. Aku dah buat sebaik-baik lah dekat perempuan tu. Tapi dia tetap kan nak reject aku. Aku tak tahu nak cakap apa doh dengan kau doh. Kenapa perempuan tolak aku doh? Apa kekurangan aku? Tolong lah. Aduh, stres lah je ni. Riza, aku nak cakap kau satu benda. Tadi kau cakap dekat aku apa salah kau. Sebenarnya kau tak ada salah. Sebab kau dah tunjuk effort kau. Kau dah tunjuk usaha kau dekat dia. Kau dah tunjuk betapa sayangnya kau dekat dia. Kau tak ada salah apa-apa bagi aku. Cuma wanita ni dia, kalau dia tak nak dekat kau, kalau dia tak sayang kau, effort bagaimana sekalipun kau pada dia, kalau dia tak nak dengan kau, dia tetap tak nak dengan kau. Kalau wanita tu sayang pada kau, kau tak bagi effort sekalipun, dia tetap akan sayang kau. Itu je aku nak pesan dengan kau lah. Kalau perempuan tu tak nak dengan kau, dia tetap tak nak dengan kau. Walau macam mana sekalipun effort kau bagi kat dia kan, dia tetap tak nak dengan kau dia. Jadi kan, dia macam ni lah bagi aku. Satu sejuta kebaikan kau, tapi dengan satu keburukan kau, dia akan lupa segala kebaikan kau. Tapi itu lah dia.